Saya ada persoalan tentang jom masuk uni. Tapi sebelum tu boleh tak Encik memperkenalkan diri dulu? Okay guys, nama diberi Cikgu Haziq. Boleh follow TikTok Cikgu Haziq. Cikgu merupakan influencer UPU online yang rasmi. Okay, Cikgu Haziq, saya ada persoalan. Saya baru habis SPM. Tapi saya confuse antara STPM, Matrix, Asasi, Diploma. Apa beza laluan-laluan ni sebenarnya Cikgu? Okey, sebenarnya laluan-laluan ini bergantung kepada minat kita dan paling penting pencapaian kita lah. So, ada banyak laluan, antaranya kalau lepasan SPM ni kita boleh minta program asasi. Kemudian ada juga program diploma. Dan selain daripada permohonan UPU online, kita boleh pergi ke matrikulasi, kita boleh pergi ambil STPM. Kita boleh pergi STAM, kita boleh pergi ke kolej-kolej komuniti dan politeknik, yang itu juga melalui UPU online. Pastikan yang paling penting kalau kita nak sambung belajar, ada MQA. Okey, so apa kebaikan setiap laluan ni? Sometimes macam saya sendiri pun saya tak tahu beza asasi, kebaikan Matrix ni apa. Jadi boleh cikgu terangkan sikit tak? Okey, sebenarnya setiap laluan ni dia bergantung kepada pencapaian kita. Kelebihannya pertama dari segi tempoh pengajian. Kalau kita pergi ke program asasi ambil masa setahun, kita pergi matrikulasi setahun, kita pergi STPM setahun setengah, kemudian STAM setahun, diploma 3 tahun. So dia bergantung kepada base daripada jurusan kita. Kalau dalam permohonan UPU online berdasarkan markah merit kita. Kemudian dari segi yuran pengajian, kalau kita pergi ke program-program UA, yuran-yuran pengajian dia sangat-sangat murah berbanding dengan yang swasta lah. Cuma untuk kita dapat tempat dalam program di Universiti Awam, kena dapat markah merit tinggi. Sebabnya kita bersaing secara tinggilah, secara ramai. Okey, cikgu saya nak tanya sikit lah. Dalam banyak-banyak aluan ni, kebanyakan student lebih memilih jalan yang macam mana? Untuk dapat ke program asasi di Universiti Awam, misalnya kalau kita nak pergi UKM, asasi pintar, markah merit nak kena 94. Dia kena semua A. Paling minima 7 A tolak syarat khas. Kita kena semak syarat khas pula. Dia ada markah merit, ada syarat am dan syarat khas tu yang penting. Jadi kalau kita tak lepas, maka kita tak dapat. Jadi dia bergantung kepada pencapaian kita dan sebenarnya kita nak jadi apa. Okey cikgu, macam mana student nak mendaftar? Okey, permohonan UPU online ini bagi lepasan SPM kita buka sampailah 23 Mac ini. Tapi pada tahun ini hanya ada satu fasa. Bila dapat keputusan SPM nanti, dapat keputusan barulah kita update pemilihan kita. Sekarang ini untuk fasa awal ini kita boleh pilih 12 pilihan kursus yang kita nak. Bila dapat result SPM, kita kena kira berapa markah merit kita, tengok syarat am, tengok syarat khasnya, barulah nanti daripada 12 pilihan yang kita mohon kita akan dapat satu. So nak minta ke asasi ke diploma ke kolej komuniti, politeknik dan sebagainya, korang boleh layari upu.mohe.gov.my. Okey cikgu, penjelasan menarik. So saya dah faham sikit lah beza laluan-laluan sebelum nak masuk uni. Tapi boleh tak cikgu nasihatkan juga kepada pelajar yang takut nak masuk U ataupun takut nak pilih laluan ni? Apa kata-kata cikgu sikit? Okey, sebenarnya kalau kita nak mengubah kehidupan kita, macam cikgu sendiri, cikgu dulu B40. Ayah cikgu meniaga warung je. Melalui pendidikan lah cikgu lalui mengubah kehidupan cikgu sendiri. Cikgu jadi cikgu sampai sekarang cikgu buat PhD dah. Pendidikan ini mampu mengubah masa depan kita. Kalau tak nak ambil pendidikan, boleh ambil kemahiran. Tak ada masalah. Ada banyak kolej komuniti politeknik. Yang penting kamu kena rajin dan buat yang terbaik. Yes. Okey cikgu, penerangan sangat baik. Terima kasih cikgu.